Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Singlehood Channel. Welcome to Singlehood Channel. Tanpa ITU passing strike ITU rezeki. Okay guys, so for info, hari ni tarikh 10 hari bulan 4 minggu kedua raya Syawal. So di kesempatan ni aku nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua subscriber aku dan juga kepada viewer-viewer daripada Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Terima kasih kepada semua subscriber dan juga viewer. Selamat hari raya, maaf zahir batin daripada aku. Minta maaf kalau ada salah silap. Okay? Alright. Okay, for info semua, hari ni 10 hari bulan 4 aku akan pergi ke Sarawak, Bintulu, untuk atas urusan kerja lah. So di sana aku akan berada agak lama, lebih kurang mungkin 3 bulan, 4 bulan, tak pasti. So insyaAllah aku akan cover untuk spot-spot mancing di sana, insyaAllah. So ni aku dengan anak bini aku ni, ni rumah aku, ni anak aku. Terpaksa lah tinggalkan mereka berdua ni sementara untuk kerja di Bintulu, Sarawak. So untuk kerja di Bintulu Sarawak ni memang tak ada dalam planning aku lah sebenarnya actually. Tapi ni adalah kira arahan daripada management aku, company yang aku kerja sekarang. So mereka minta aku ke sana untuk urusan shutdown. Ada shutdown dekat plant MLNG. So ni aku ada bersama dengan kawan-kawan jugalah, kawan-kawan daripada Melaka, staff dari Melaka. So lagi Chan ada dekat dalam tu, di tengah wrapping. So sekarang ni aku dah dekat KLIA 2, nak pergi check in barang. Ni Chan So aku bertiga lah naik flight ke Bintulu pukul 5 petang ni. So ni kita orang nak bergerak pergi check in dulu, apa tu print apa semua, dan aku tunjuklah semua sikit. Alright guys. Iris, ni anak saya Iris, Iris Kalina. Hai. Tak apa lah, jom. Tak payah? Jom. Okay, so aku nak gerak pergi ke kios, nak print dulu aku punya flight pass, boarding pass. Untuk ke Bintulu Sarawak ni actually aku dah ada kawan dah kat sana, nama dia Abang Asril. So sebelum ni dia kerja kat Pengerang dan ada pernah mancing dengan aku juga dalam video sebelum. So aku dah contact beliau. Kat mana Chan? Pergi makan dulu? Tak apa, aku pergi buat boarding pass jap. Okay. So Abang Asril aku dah contact. Beliau dah tunggu aku dekat Bintulu. Kemudian insyaAllah kalau ada rezeki aku akan berjumpa dengan Laksmana Pari juga. Dah contact beliau, tapi beliau dekat Miri. Tengok macam mana nanti. So kalau ada rezeki dapatlah mancing bersama-sama mereka, insyaAllah guys. Aku tak ada bawa joran hanya bawa bag saja. Okay, ni atas urusan kerja. So bila ada masa baru aku akan pergilah, insyaAllah tengok macam mana. Hai. Hai. Okay, so sehari sebelum aku dah buat check in dekat apps Asia Move. So ni aku nak buat print boarding pass dengan print untuk bag punya tag lah. Sekejap. Iris, Daddy buat jap Okay. Ya, hai. Hai. So aku nak kena masukkan dulu aku punya booking number. Alright, so dah keluar. Jadi aku dah print dia punya. Aku dah print boarding pass. Okay. Ni aku nak print untuk tagging bag pula. Alright. Untuk tu pergi ke buku. Jairis ya. Okay, alhamdulillah aku punya bag dah letak stiker ni. So abang ni tadi dia tolong aku tadi. Right, so ni aku nak masuk aku punya bag dulu. Dan kemudian aku dengan Omar nak pergi makan jap. Alright guys. Okay, sekarang pukul 2.30. Okay. Aku nak check in dulu aku punya bag. And then aku ada masa lah sikit lagi
dengan aku, dengan isteri dengan anak aku. So aku akan pergi makan sekejap. And then aku kena boarding pukul 4.25. Okay, alhamdulillah aku dah selesai hantar beg aku pergi ke bahagian bagasi ataupun luggage. So tinggal hand carry lah beg aku ni, beg untuk kamera aku ni dengan beg hand carry aku. So aku akan naik boarding pukul 4.25 dekat K10 K10 Alright guys, pergi makan jap. Right. Iris, lagi yang jumpa ni kan tempat letak ni simpan lah. Kena pergi makan kat mana? Kat Mary Brown. Mary Brown, okay. So ni aku dengan Roma nak pergi ke level 2 jap. So pergi makan dekat Mary Brown. Sebab anak aku dia suka makan Mary Brown. Apa, bubur Mary Brown. Okay. Hai. Iris, sini kanan. Ah. Okay, sini tak ada Mary Brown, so kita orang makan KFC ya. Okay, aku dengan rumah aku kita orang makan jap. Sayang. Iris. Hai. Dan kita makan KFC dulu. And after that aku akan boarding pukul 4.25. Mungkin aku akan masuk pukul 4 lah. Right. Alhamdulillah. So kami pun dah makan KFC tadi. So sekarang dah kat pukul 4 dah. Iris, jadi nak pergi work tau. Ya. Nanti ready balik nanti kita pergi jalan Okay. Alright. Okay. So ni aku nak pergi ke bahagian tempat boarding dekat gate tu. Saya kena pergi belakang saja. Jom Aris. Are you happy? Good job. Okay. So ni aku dah jumpa balik kawan kerja Chan.
Okay, ni Chan ni kawan siapa tadi? Nama tak lupa. William. Ha? William juga. Oh, William juga. Oh. Apa QC QC. Okay. Alright. Iris, come. Cepat. Come, Iris, cepat. Iris, come. Daddy sayang Iris tau. Iris, Daddy nak pergi work tau. Daddy nak pergi work dah. Tu Daddy punya tu dah buka dah, gate dah open dah. Dah. Okay. So aku dengan Chan, dengan William, kita orang dah lepas untuk masuk ke gate kita orang. Sekarang dah pukul 4.25 lebih kurang. So gate kami dekat K10. So macam tadi lah, daripada awal kita orang aku dah buat check in guna apps Asia Move. Kemudian pergi dekat bahagian kios tu, print boarding pass, and then print tag bag, and after that masukkan bag ke dalam luggage untuk check in luggage. Kemudian tunggulah sampai gate buka, and then ni kami nak start naik masuk ke dalam gate untuk boarding. So insyaAllah dekat Sarawak nanti aku tengok macam mana. Aku tak ada planning yang betul lah, ataupun tak ada planning yang tetap lagi. So tapi yang penting kerja hakiki tu aku kena buat dulu. Kalau ada cuti baru aku akan pergi mancing lah. Alright. So guys, stay tune sampai Sarawak kejap lagi. Alright. Okay, so ni kita nak berjalan dekat bahagian gate K10. Bintulu K10. Okay, let's go. Lama lagi mau datang. Apa ni? Lama lagi kita datang. Tu lah. Saya gua nombor. Pengarang itu semua pun tak tahu ada. Semua tutup. Takat baca. Baca drawing boleh ya. Okey, kita dah sampai. Kita masuk dekat ruang dulu. Penumpang dipersilakan kembali ke bas pintu L3. Zone number 2. Okey, ni kita nak start masuk. Okey, baik. So, tempat duduk aku 20F. Sebelah window. Kita sebaris. Kau 20E Aku 20F. William 20D. 29. Oh, 29. Oh, jauh pula. Belakang sikit. Belakang sikit. Di bawah tempat duduk di hadapan anda. Terima kasih. Alhamdulillah. Kindly be seated Okay, according to the aku- seat numbers shown on your boarding pass. Dengan Chan Discourage unauthorized dah use masuk ke bahagian Chan. Okay. Secure your large Alhamdulillah carry-on sampai. baggage and overhead Sekarang pukul 5 ngam-ngam. small items Pukul 5 under the seat in front of you. Thank you. Right, okay guys, so aku dengan Chan duduk sebelah-sebelah. William dia terpisah, dia kat 29. So insyaAllah aku akan ke Sarawak Bintulu di hadapan anda. selama 3 bulan. Terima kasih. Tengok macam mana nanti. Untuk
untuk aktiviti mancing kat sana. InsyaAllah kalau kata tak ada aral, ada masa aku akan terus pergi mancing, tengok tempat-tempat baru apa semua kan. Mungkin dapat strike ikan baru ke apa, kita tengok macam mana nanti. Okay guys, stay tune Single Channel. InsyaAllah aku syukur jugalah, ni kira salah satu peluang lah untuk aku ke tempat baru. Kita tengok macam mana nanti. Syukur pada Allah. Okay guys, nanti sampai Sarawak aku akan update balik. Bye-bye. Macam kita sudah sampai Ya, tunggu apa William? Alhamdulillah dah sampai ke Bintulu sama Acan. Right. Sekarang pukul 7.45. Alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah. Okay guys, so aku nak pergi ambil bag, and then lepas ni kita tengok macam mana. Okay, so next sehingga kita berjumpa dekat spot di Sarawak guys. Right, jumpa lagi guys. Bye bye. Okay guys, kita dah sampai Bintulu. Alhamdulillah. Kena claim Roland. Kena claim kat Roland. Hari ni pek baru bantu. Alhamdulillah, kita dah sampai ke Bintulu. Welcome. Syukur Alhamdulillah guys, ini first time. InsyaAllah apa nanti aku update guys dari masa ke semasa. Stay tune guys, hingga ke channel. See you on the next episode of Single Hook Channel. Bye bye.